Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, saya nak tunjukkan cara untuk download video ni terus daripada Access. First of all, lepas tuan-puan buka laman web Access ni, pergi ke bahagian bawah ni, saya dah asingkan video-video ni mengikut kategori lah. Sebab apa saya asingkan? Sebab terlampau banyak video lah. Senang kata 7,000 video yang sangat banyak lah. Jadi kalau saya tak asingkan, dia terlampau besar dan tuan-puan nak pilih pun menjadi susah lah. So, saya dapat yang pada original tu saya dah asingkan sendiri ikut kategori. So, tuan-puan tinggal ambil je lah. Sebagai contoh, saya nak download kategori car clips ya. So, video-video creator. So, saya tekan saja terus. Dia akan bawa ke Google Drive tuan-puan. So, kat sini sebab saya dalam handphone saya ada beberapa akaun Google. So, dia minta saya pilih lah. So, saya pilih akaun saya lah. Dan saya tekan OK. Dia akan bawa terus ke Google Drive. So, tuan-puan dekat sini, tuan-puan boleh terus download. Sama ada tuan-puan nak download satu-satu. Okay, sebagai contoh, klik pada button 3 ni. Klik dan tekan download kat sini. Okay, ada perkataan bawah tu maknanya dia dah berjaya download. Tuan-puan boleh tengok di dalam galeri phone masing-masing. Okay, dia akan tersimpan dalam tu. Ataupun, katakan tuan-puan nak download sekali banyak. Okay, dalam ni, boleh tekan lama-lama. Tekan select. Okay, tekan lama-lama dia akan keluar button ataupun fungsi untuk kita select video ni. Okay, ataupun tekan di bahagian atas ni, tuan-puan boleh tekan terus. Okay, di atas ni. Nampak? So, kat sini dia select 50 item terus. Jadi, tuan-puan boleh pilih dan download lah. So, tekan button 3 kat sini. So, dia tekan download. Okay? Mudah saja. Lepas download ni, dia akan simpan di dalam device tuan-puan lah. Phone tuan-puan tu sendiri. So, cadangan saya yang paling mudah ialah download melalui laptop lah, lebih mudah. Dan simpan video-video ni di dalam laptop. Okay? Kalau tak nak pening, buka macam ni lah. Okay? Download satu-satu ataupun download sekali banyak melalui telefon bimbit kita. Okay? So, semoga bermanfaat.